Ramai yang tanya saya, mengapa madu tuan tak masuk TV, tak masuk radio dan sebagainya. Jawapannya senang je. Nanti kalau masuk TV, bekalan madu tak cukup. Sedang sekarang pun bekalan madu tak cukup. Sebab madu saya bukan saya beli dari peraih, bukan saya beli daripada toke madu, kedai madu. Seperti mana orang beli madu Yaman ke madu apa, ambil kedai madu. Bukan, madu saya ada ipar saya sendiri ambil kat pokok. Kalaupun tak ikut ke pokok, itu pemanjat yang dia dah kenal betul. Itu pun tak jarang, selalunya kami ikut ke pokok lah. InsyaAllah anda dapat madu terbaik, madu yang menjadi ubat segala penyakit. InsyaAllah amalkan madu saya. Kalau sekiranya tak ada kesan terhadap kesihatan anda, saya pulangkan duit 100%, InsyaAllah. Tapi amalkan dengan betul seperti mana yang saya sarankan.